Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal. Hari ni saya nak cerita pasal macam mana kita nak tahu saham tu murah ke mahal lah. Saya nak buat simple video saja, just a short video. So itu ada orang tanya, macam mana nak tahu harga saham tu mahal ke murah kan. So bila kita nak tahu tu, kita dah tahu cara nak value saham tu lah, stock. Okay. So stock ni, kita nak tahu saham stock ni, kena tahu valuation. Okay. Belajar valuation ni kalau you nak belajar betul-betul, you tengok dekat internet, you tengok YouTube, banyak cikgu ajak. Mereka ajak lagi power, tengok asal ada mudaran apa semua tu kan. Okay. Tapi saya akan go through simple je. Okay, untuk pasal valuation ni saya just bagi summary. Detail one by one saya tak tunjuk lah video ni. Korang boleh tengok, ada orang buat lagi cantik lah. Sebab kalau nak ajak satu-satu memang lambat. Discount to cash flow nak tunjuk satu-satu memang take time lah. Right. Kemudian kita go pada valuation lah. Okay, kita tengok ni saya ambil slide dekat internet lah. Stock valuation ada orang buat dah. Okay, saya tak mau go one by one slide ni. Saya nak tunjuk macam mana apa yang buat lah. Okay, saham ni dia ada pasal equity lah. Alright, macam mana kita nak tahu valuation? Okay, valuation ni dia kata dia simplify ada 3 cara lah. Ni yang belajar dalam kelas. Belajar dalam kelas ada 3 cara. Mungkin ada banyak lagi sebenarnya cara. Kalau you dah seasoned investor, you dah level pro, tak pakai benda macam ni. Dia akan lagi yang lagi power lah. Okay, ikut style masing-masing. Okay. Okay, pertama pakai balance sheet teknik, book value, liquidation value, discount to cash flow teknik, dividend discount model, ataupun orang kata golden growth model. Ini dulu saya belajar tapi saya tak guna pun. Free cash flow model ataupun discount to cash flow lah. Relative valuation, ini senang, PE ratio, price to book value, price to sale ratio. Okay, kita tengok sikit lah. Saya beri contoh satu je lah. Balance sheet teknik, ni contoh balance sheet teknik lah. Kita tengok, kita nak tahu dia punya book value dia. Contoh saham, kalau kita expect saham company tu 27 juta, saham ni ada 2 juta. So 27 bagi 2 juta, RM13.5. Contoh lah, satu saham RM13.5. Kalau tengok harga dia RM8, so end value lah, buy. Contoh. Okay, lepas tu kita tengok discount cash flow. Yang ni kita tengok cash flow, kita expect company tu keluar cash every year, kita forecast keluar every year. Kemudian kita discount back. Discount tu maksud dia, discount tu dia lawan dengan compound. Compound tu dia makin bertambah, tapi discount tu you lawan dengan compound lah kan. Macam tu lah orang kata macam compounding teknik kan. Duit compound, ni lawan discount. So cash flow tu discount. Sebab apa? Sebab duit yang harga masa ke depan tu lagi worth less daripada sekarang, sebabkan inflasi lah contohnya. Okay. Kemudian tengok lagi, ni golden growth model. Semua yang detail-detail calculation ni korang tengok internet je. Relative valuation ni tengok sini. Pakai price RM90, EPS RM9. Senang je. PE ratio apa? 90 bagi 9, 10. Macam tu. Okay. Sebenarnya relative valuation ni kita senang sebab dia simple. Satu lagi dia based on apa yang market punya mood masa tu lah. So kita boleh compare satu company dengan company lain. Contoh macam dua company yang sama, dia punya margin semua sama, field yang sama, lebih kurang banyak yang sama lah. Tapi satu company tu PE ratio lagi rendah. So kita expect, kita pakai PE ratio relative valuation yang dia lagi murah lah. So kita expect market ni dia akan reprice balik saham yang lagi rendah tu ke saham yang lagi yang normal pada dia punya adik yang lain tu. So kalau kita reprice balik ada upside banyak, it's a buy lah. Contoh lah. Okay. Okay, ni semua detail ni korang boleh tengok kat YouTube lah, banyak. Okay. Tapi saya akan tunjuk macam mana saya personally guna lah. Okay. Okay. Contoh lah, rasanya saya akan sekarang ni saya guna dua cara lah. Dua cara. Okay, untuk value company tu. Okay. Saya guna juga relative valuation tu. Nombor satu, kalau saya malas sangat guna relative valuation. Kedua, saya guna teknik Cameron Stewart ni. Kau tengok Cameron Stewart dia punya meta ni. Ni dia punya rational investing kan. Dia buat cara dia buat lah. Nampak? Aku nak mula trading dengan RM50 sebab aku tak ada duit lebih. Nak trade dengan RM50? Kau gila ke? Aku tak peduli, tolong buat jadi. Okey, aku ada benda yang sesuai.
Okay. Okay, Mr. Dia punya style. Dia masa ni dia tunjuk macam mana dia value meta lah. Dia value meta dia buat kau tengok dia buat macam mana dia buat step by step. Okay, dia buat kau tengok kat YouTube dia lah macam mana dia buat. Okay, basically aku guna ni untuk kalau aku nak buat detail IRR, maksudnya dia punya stock tu boleh return berapa setiap tahun, aku pakai yang ni lah. Ni lagi detail lah. Okay, ambil masa sikit lah nak buat, tapi tak dah lah lama sangat. Okay, contoh macam aku buat hari tu untuk WSC ni jatuh dah. Dulu pernah beli masa dia sebab dah trend lah, tengah growth. Sekarang ni dia dah, aku dah jual awal buat IRR tak elok jatuh. Tapi dah jual lama, sebelum jatuh aku jual. Okay. Okay, kita tengok macam mana aku value itu. So yang ni yang contoh yang lama punya. Mana PDF. Okay, WSC. Okay. Okay, basically teknik Cameron Stewart ni digunakan ni income statement. Dia ambil copy paste lah, ambil lah berapa tahun dia ambil, 2018 sampai 2000. Satu aku buat ada 2022. So 4 tahun tu, 2, 3, 4 5 macam tu lah, 5 tahun macam tu lah. Kita boleh kita cuba buat sebelum Covid lah. Sebab Covid ni dia outlier, so effect semua company. So kita boleh kita fokus sebelum Covid lagi 2018 lah, kalau boleh lah. Okay, lepas tu ambil balance statement, copy paste. Senang kalau pakai ticker, copy paste lah senang. Cash flow statement, copy paste. Multiple, copy paste. Kemudian yang ni penting, kau kena buat list ni. Year, revenue growth, EBITDA growth, margins. Lepas tu share price, share darab price, market cap, total debt, cash, net debt atau cash, enterprise value EBITDA. Kemudian operating cash flow, normal cash flow statement lah, capex, debt, free cash flow to equity, kemudian free cash flow share, growth, free cash flow yield. Okay, so daripada semua table ni akan boleh hasilkan dua jenis valuation lah. Ini kita pakai valuation, ada pakai EBITDA, exit pakai, kita fokus pada EBITDA tu, ambil EBITDA yang ni 559 ni. Okay, lepas tu kita fokus berapa persen naik. Contoh macam company tu dia naik banyak 119. Dia dah growth ke kau lah, sebab tu saham naik kau kan. Tapi aku fokus konservatif lah, 8, 10 kan, 5 macam tu kan. Lepas tu exit multiple dia aku bagi 20. Sebab sekarang ni market dengan value dia sebagai 19. Aku rasa 20 macam okey lah. Okay, kemudian buatlah balik kan target price semua tu, dia multiple. Lepas tu darab dengan apa, ambil EBITDA ni, darab dengan EBITDA multiple, dapat EV ni. Lepas tu daripada EV tu pula, lepas tambah tolak net debt bersama tu, dapat market price, bahagi dengan shareholders, number of share, dapat target price. Dan bagilah current price bahagi dengan target price 1.4%. Contoh. Okay, contoh free cash flow yield ambil yang ni, free cash flow to equity ambil yang ni kan. Itu fokus lah. Sama juga aku cuba buat simple, buat fokus lah 8, 10, 10, kemudian going down lah. Okay, yield aku target market price dia at 10%. Lagi rendah lagi tinggi. Contoh kita tu buah 3 contoh. So mahal lagi tinggi kan. So kita buat 10 kira macam konservatif lah. So price dia kata apa, still 100%. Tapi bila aku buat IRR, IRR dia boleh compound 9% je every year. So tak banyak pun. Okay, sekarang kita tengok dia punya chart lah. So ni based on aku punya konservatif ni kata 9%. Sebenarnya tak realistic pun, tapi ni kita menghentam je. Lagi konservatif lagi elok. Okay, lagi konservatif lagi elok. Okay, kita tengok sini pula. Okay, tengok sini. Tengok saham dia sejak daripada 2022 2023 tu, kita tengok dia jatuh. Dah masuk daripada stage 2, stage 3, stage 4 jatuh. Chart dah lah. Sebab apa? Tengok dia punya ni lah. Quarterly earning, revenue, income statement dah negatif 3.4, 11. Dia dah slow dah. 25, 11, 0.1, 37, 38 negatif tu. Tapi dalam kita punya valuation forecast ni, kita grow 8. So kalau semua ni negatif kan, dia akan jadi tak elok lah. Contoh kita pun semua kosong. Upside dah 20% je. Okay, IRR 2.4, tak baloi nak beli. Beli SB dapat banyak ni, 6%. So tak baloi. So aku dah exit lah. Sebab tu aku dah exit lah. Ni based on kalau
apa, dia tak not a good investment lah. Okay, so macam tu lah. Ni contoh kalau pakai valuation pakai style Cameron Stewart ni. Okay, okay, average TP ni aku dapat yang ni campur yang ni bagi 2. Yang tu mudah je. So yang tu je cara nak buat. Okay, alright. Kemudian cara valuation kedua, yang ni korang boleh buat tapi ambil masa sikit lah nak buat. Kalau korang tak ada ticker, payah sikit lah. Kalau korang boleh buat copy paste macam ni laju, memang senang lah. Okay, lepas tu cara kedua. Okay, cara kedua aku pakai 3 Engine of Value. Pakai 3 Engine of Value by John Huber. Ni pun banyak kali aku tunjuk 3 stage of engine. Kalau nak belajar valuation secara serius, kau kena baca banyak pasal John Huber lah. Engine of Value mana dia? Engine. Ni, okay. Ni John Value by John Huber, okay. Ni tunjuk dia cerita lah macam mana tu nak value bla bla bla. Best ni best. Kalau bagi aku cara dia buat ni memang realistik dan macam nak cari multi bagger lah. Tak sebenarnya cari saham yang compound laju, kadang saham yang tak grow laju pun boleh jadi multi bagger. Okay, kalau CEO tu pandai capital management lah. Okay, contoh dia bagi contoh Apple. Macam mana Apple tu tak grow sikit lah. Grow dia 8% per year, tak okay pun. Okay, tapi sebabkan PE dia naik, dia pakai 3 benda lah untuk grow benda ni. 3 engine lah. Pertama, earning growth, saham naik 1%, change in PE multiple, contoh 10 naik 30, share and share outstanding. So saham makin sikit. Okay, so stock compound based on 3 faktor saja. Alright. Pertama, kita pakai earning growth. Contoh Apple kan, 2016 sampai sekarang kan, 8% per year, PE daripada 10 naik 30, jadi dapat 20% per year lah. Okay, okay. Lepas tu by engine, share count decline by 28%, so adding 6% per year. So 1.6 darab 3 darab 1.4 sama dengan 6.6. So 6.6 naik 6 kali dalam masa 6 tahun. Okay, so 37%. So bila dia compound, maksudnya dia compound 37% per year. Sebab tu dia boleh trillion market cap. So tu contoh lah. Selalunya kalau apa, nak beli compounder, you tengok ni lah, tengok 3 engines of value ni. Sebab tu saya suka kalau company tu dia beli buyback share. Saya suka sangat. Sebab maksudnya management tu confident lah. As long as dia beli tu masa saham tengah murah. Kalau dia beli saham tengah mahal, tak best lah. Okay, yang tu saja saya rasa. Okay, macam mana saya nak tahu saham tu murah ke mahal? Okay, contohlah saham tu PE dia 100, tapi dia boleh compound 50% per year. Saya tak kira dia murah ke mahal, at least dia boleh compound lah. So you tengok dia punya compound rate lah, you boleh compound berapa. Kalau PE dia dah mahal, tapi you kira balik earning growth, share outstanding ni tak boleh pergi banyak. So IRR dia macam 20%. Jadi Apple jadi tunjuk 37 kan, IRR dia macam less than 10. Macam tadi kita pakai apa, WSC tadi kan. WSC tadi dia tunjuk IRR dia 2 saja, tak okey lah. Kalau tengok yang Cameron Stewart ni, dia value masa Meta 200, harga dia 17 tak salah saya, 12%. Tapi Meta dia jatuh sampai 17%. Okay, so Meta jatuh sampai 99 tak salah. So IRR saya rasa hampir 30 apa dia punya ni. Okay, so yang ni you tak tengok, you pakai valuation macam ni, you tak tengok dia punya upside ke downside. You tengok dia punya compound rate, dia punya compound berapa. Okay, banyak you boleh compound macam tu lah. Okay, so saya punya teknik saya suka pakai ni sebab saya tengok lebih pada IRR, tengok company tu compound banyak lah. Alright.
Yang tu saja. Kalau ada apa-apa soalan boleh message saya dekat YouTube, dekat Twitter. Kalau segan boleh message saya dekat NGL tu lah. Okay. Yang tu saja. Harap berguna lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.